Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih berada dalam dewan ini, saya Muhammad Izzat Hasizan dan bersama isteri saya Nabila Elisha binti Faizal, yang mana apa yang saya katakan ini adalah bagi pihak kami berdua. Pertama, bagi pihak pengantin lelaki, dan bagi pihak kedua ibu bapa saya merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya buat kepada kedua ibu bapa mertua saya, buat keluarga besar isteri saya yang masih berada di sini pada hari ini. Saya telah datang pada hari Jumaat atas satu tujuan untuk melangsungkan ijab dan kabul. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kami diambil di airport di keluarga besar Nabilah. Maka bagi pihak keluarga saya merakamkan penghargaan dan saya merakamkan ucapan terima kasih khususnya kepada kedua ibu bapa isteri saya, Aunty Yudi, Aunty Mori, Mak Ita dan semua keluarga besar Nabilah. Yang pertama. Yang kedua, saya dan isteri juga menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, khususnya keluarga besar Nabilah yang berada pada hari ini. Saya percaya dengan masa yang singkat, saya masih lagi belum mengenali secara keseluruhannya. Saya percaya selepas ini mungkin saya akan dibawa oleh kedua ibu bapa mertua saya berjumpa secara peribadi di rumah ataupun di satu kawasan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya datang lebih jauh hanya untuk perhajat menjalankan ijab dan kabul dan persandingan ini. Andai ada salah silap daripada saya, kedua ibu bapa saya dan keluarga besar saya mohon maaf. Dan saya juga bagi pihak kedua ibu bapa saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan keluarga besar Nabilah ke majlis persandingan kami yang akan berlangsung di Putrajaya pada 3 Mei 2025 pada minggu depan. Maka bagi pihak saya dan isteri, saya percaya isteri saya juga berada di Kuala Lumpur sepanjang proses persiapan pernikahan ini. Semuanya dijalankan oleh keluarga, oleh kedua ibu bapa mertua saya, oleh aunty-aunty dan ayah-ayah saudaranya. Maka kami berdua menghargai usaha ini, kami berdua berterima kasih dan kami berdua mengingati momen-momen ini. Maka daripada kami berdua kami lahirkan ucapan terima kasih. Kami berdua mendoakan tuan-tuan dan puan-puan agar semua urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan dan semua kita yang berada di sini mendapat keberkatan Tuhan. Sekian, terima kasih daripada kami berdua. Assalamualaikum.